pada hari karnival tahunan, kelab usahawan tani tersebut telah mengadakan jualan jus buah tembikai dan jus buah jambu. Kedua-dua minuman tersebut dijual dalam gelas kecil dan gelas besar. Kelab tersebut telah berjaya menjual 52 gelas kecil dan 35 gelas besar untuk jus tembikai. Manakala berjaya menjual 40 gelas kecil dan 32 jus besar untuk jus jambu. Jumlah jualan yang diperoleh daripada jualan jus tembikai dan jus jambu masing-masing ialah 392 dan 332. Okay. Dia kata dia ada jus buah tembikai dan jus buah jambu. Dia kata gelas kecil dan gelas besar. Okay. Dia ada untuk tembikai 52 kecil, 35 besar untuk tembikai. Berjaya 40 kecil dan 32 besar untuk buah jambu. Okay, lepas tu dah ada 392 dan 332. Okay, macam mana nak tahu X dengan Y dia? Okay. Kalau dia kata A ni, dia kata bina dua bersamaan. Okay, tapi awak tak tahu X dia. X dia akan kat bahagian dua lah. So dia kata dengan kaedah, hitung sebuah gelas kecil dan gelas besar. Okay, so tu hint dia. So X ialah gelas kecil. X ialah gelas kecil. Y ialah gelas besar. Okay, lepas tu dia akan ada dua jus lah. So jus yang pertama ialah jus tembikai. So tembikai. Okay, tembikai dia ada berapa? Dia ada 52 kecil, 35 besar. Kalau jus jambu dia ada 40 kecil, 32 besar. Okay, tapi kita dah tahu dah bila dia kata dia kecil, dia X. Kalau dia kata dia besar, dia Y. Okay, so maksudnya 52 X tambah 35 Y. 40 X tambah 32 Y. Gantikan kecil dengan besar ni kepada X dengan Y lah. Gantikan. Okay, lepas tu dia kata tembikai ialah 392 sama dengan 392. Jus jambu ialah 332. Ni tembikai punya. Ni tembikai. Ni ialah jambu punya lah. Okay, so persamaan awak yang pertama ialah 5X tambah 52X tambah 35Y sama dengan 392. 40X tambah 32Y sama dengan 332. Untuk Y, untuk yang kedua lah. Okay, betul? Good ya. Okay, lepas tu dia kata dengan menggunakan kaedah matriks. Kaedah matriks. Kena masukkan dalam persamaan matriks lah. So, sudah ada 52X tambah 35Y sama dengan 392. 40X tambah 32Y sama dengan 332. Okay. Masukkan dalam kaedah matriks, dia akan jadi 52, 40, 35, 32. Sama dengan X, Y. Sama dengan 392, 332. Okay. So ni kat sini turun. Okay, kat sini awak salin nombor sahaja. Kita asingkan. X dengan Y tu asingkan. Daripada persamaan ni asingkan X dengan Y. Okay, tu kaedah matriks. Tu akan dapat satu markah lah kat sini. Okay. Di atas ni dapat satu markah, dua markah. Okay, macam mana nak bawa sebelah? Okay, contoh kat sini dia ada, kita panggil dia ialah matriks songsang. Okay, so dia ada A, B, C, D. Dalam matriks, kita nak bawa sebelah.
So bawah sebelah tu nama dia ialah matrik songsang. So dia akan jadi 1 per 1 per AD tolak BC. Okay. Formula ni ada kat bahagian depan lah. Saya tunjuk. Sekejap Lah tak ada. Sekejap Okay. Okay. So kalau yang matrik songsang tu, kalau awak dapat kertas exam kan, sebab kalau form 5, form 4 tak tahulah. Sebab form 4 tak ni lagi yang penuh. Okay, bila dalam kertas exam tu, awak akan dapat kertas soalan muka depan. Lepas tu, dekat page depan tu, page seterusnya, yang kedua tu dia akan ada list of formula lah. Okay, formula-formula yang awak kena tahu, kena ada kat sini. Okay, kalau dekat matrix tu, ada yang ni lah dekat bahagian depan. Okay, yang ni ialah matrik songsang kat bahagian depan. Betul-betul dekat page yang pertama. Okay, buka je, bawah tu mesti ada yang ni. Okay, so bila awak tak tahu yang matrik songsang tu, awak kena tengok balik lah yang ni. Cuma awak kena tahulah A, B susunan dia macam mana. So kalau kat sini dia punya A, B ialah kat sini A, B, C, D. Okay, songsang dia akan jadi macam ni lah. So ni ialah matrik songsang. Okay, awak kena tengok jadual. Tengok formula. Okay. Lepas tu, dia akan jadi, formula dia akan jadi D, A, negatif B, negatif C. Okay, maksudnya ialah A, D tukar tempat, B, C tukar simbol. A, D tukar tempat, B, C tukar simbol. Contoh kalau kat sini, yang ni kena bawa sebelah, dia akan jadi matrik songsang lah. Okay, yang ni dari sebelah, bawa sebelah dia akan jadi matrix songsang. Okay, so tinggal X dengan Y je lah, X, Y. Sama dengan 1 per AD. So dia ada AB, CD. 52, 32. Tolak dengan 52, 32. Tolak dengan 40, 35. Okay, lepas tu kurungan. Dalam kurungan ni kena tulislah AD tukar tempat. So 32, 52. BC tukar simbol. 35 jadi negatif 35. 40 jadi negatif 40. Okay, 392, 332. Sama dengan 1 per 52, 32 tolak 40, 35. 264. 32, negatif 40, negatif 35, 52. Salin balik. 392, 3, 3, 2. Okay, so dia ada X dengan Y. Okay, lepas tu. Macam mana nak masuk dalam kalkulator? Okay, sampai sini je. Okay, sampai sini dapat satu markah lah. Lepas tu, masuk je dalam kalkulator. Okay. Siapa yang pakai kelas Swiss, kena cari. Sekejap Cara guna kalkulator, saya tulis kat sini. Cara guna kalkulator. Okay.
Okay, mula awak kena cari menu. Lepas tu cari EQN. Equation A. Siapa yang tak guna kelas Swiss? Ni kelas Swiss. Boleh cari EQN jugalah. Cari EQN. Tekanlah EQN tu. Equation, EQN. Lepas tu tekan nombor A. Lepas tu tekan nombor 1. Cari yang simultaneous. Equation, EQN. Lepas tu tekan 2. Unknown dia 2. Sama je. Kalkulator lain pun sama. Okay, lepas tu. Dah dapat tu. Masukkan kalkulator. Masukkan yang persamaan pertama. Okay. Masukkan 52 sama dengan 35 sama dengan 392 sama dengan 40 sama dengan 32 sama dengan 332 sama dengan. Okay. So, awak akan terus akan dapatlah X dengan Y. X, Y. Sama dengan 3.5 dengan 6. Okay. So, dapat satu. Okay, lepas tu awak akan bagi tahulah X tu apa. X tu ialah gelas kecil. Gelas kecil sama dengan 3.5. Gelas besar sama dengan 6. So, dapat satu markah. So, sebenarnya jawapan dia 6 markah. Okay. Tajuk ni boleh guna kalkulator je. Masukkan. Lepas tu, unknown 2. Lepas tu, masukkan X dan Y. Kod soalan.